Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Memang kelakar betul lah PAS ni. Sangat-sangat kelakar. Sekarang mereka sanggup lakukan apa saja demi untuk membuat retorik konon-konon mereka inilah paling hebat di planet Malaysia. Dulu dorang buat apa? Sekarang siap usung kereta kebal, cik. Siap usung kereta kebal. Memang apa di fikiran PAS pun kita hairan. Kelakar tau, lihat penyokong PAS tiba-tiba mengusung kereta kebal. Untuk apa usung kereta kebal? Kenapa perlu usung kereta kebal? Selepas ini nak usung apa lagi pula? Selepas ini nak usung apa lagi pula? Okey. Tapi sebelum itu saya ingin kongsikan satu transfer factor daripada For Life Research. Okey, ini adalah syarikat saintis ya. Ini bukan syarikat calang-calang, ini syarikat saintis. Produk ini boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437%. Ada bukti saintis yang telah disebut sebagai miracle molecule. Ini adalah Woodland Health Report. Ini laporan saintis tentang transfer factor yang boleh meningkatkan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini telah dibuktikan dengan banyak kajian saintifik. Ada clinical abstract sebagai bukti-bukti laporan saintis yang telah dikaji. Okey, dan juga paling menariknya dia telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Ini sangat-sangat penting dan juga telah diterima oleh KKM Malaysia. Ada hologram, sangat-sangat penting. Boleh meningkatkan imun badan bagi anda yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, gout, masalah alat lelaki, alat perempuan, masalah kanser, 3 serangkai, kolesterol, saraf, gout, buasir, sakit penyakit autoimun, lupus, SLE dan macam-macam lagi penyakit yang disebabkan oleh imun badan. Anda sangat perlukan transfer factor. Kerana transfer factor dapat menguatkan imun badan, yang menyembuhkan anda adalah imun badan. Ini bukan ubat, bukan herba, bukan suplemen. Ini adalah produk saintis. Okey? Baik, kita teruskan. Tular satu rakaman video memaparkan sekumpulan penyokong PAS dilihat dengan bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh lagi tu, cik, mengurung replika kereta kebal. Nasib baik bukan betul-betul kereta kebal. Menerusi perkongsian seorang bernama Muhammad Ashraf Jafar di TikTok dia, kira-kira 50 lelaki muda dan berusia memikul satu replika kenderaan tentera itu menempuh jalan yang dilatari deretan bendera PAS. Menjengah ke ruangan komentar, ramai yang meluahkan rasa lucu juga melihat gelagat kelakar penyokong PAS yang dianggap melakukan yang perkara yang sungguh-sungguh tak bijak. Dan ramai reaksi memberikan dilontarkan oleh pemerhati politik pula seperti Norman Razwan yang bertanya-tanya, tuan-tuan, apa sebenarnya tujuan sebenar penyokong PAS ini membina replika kereta kebal? Apa sebenarnya ya? Nak kata kereta kebal ni nak pergi berjuang ke Palestin, tak masuk akal juga. Sebab orang Melayu mana tahu buat enjin. Kereta kebal ini untuk dalamnya boleh buat pejabat markas pun tidak juga, kata beliau, kata pemerhati politik ni. Kemudian dia kata, saya kadang-kadang tertanya-tanya, apa yang terfikir di benak fikiran mereka membina replika, pelbagai replika sebelum ni. Bila pemimpin kata isi minyak motor pakai diesel, mereka tak menyanggah. Minyak motor pakai diesel. Saya rasa mereka ni dah level-level dah sembah pemimpin. Kata Norman yang mengakui, beliau turut ketawa selepas beberapa kali menonton klip rakaman video tersebut. Aduh, tuan-tuan dan puan-puan, cuba tuan-tuan dan puan-puan berikan komen. Apa sebenarnya tujuan penyokong-penyokong PAS ini buat replika kereta kebal? Tak logik juga. Tapi tak apalah. Suka hati mereka lah no. Okey, bagi anda yang memerlukan transfer factor, hubungi saya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.